App penulisan ni very powerful. Dalam star rating saya bagi 5 out of 5. Seriously, one of the best. Rugi sangat kalau korang tak try. Mari saya perkenalkan Jenny.ai. Jom. Sekiranya korang first time dengar ataupun pernah guna sebelum ni, hari ni saya akan tunjukkan fungsi-fungsi yang sangat best dalam app ni. Memandangkan VTT kali ni disponsor oleh Jenny, di hujung video nanti saya akan bagikan kod diskaun khas untuk korang sekiranya korang nak convert daripada free version kepada premium version. Sebelum tu, let's go to the basics. Walaupun nama dia sangat simple dan lukisan Superman ni pun macam anak saya pun mampu lukis, jangan tertipu. This app is very powerful. Pergi ke Jenny.ai, korang akan dapat interface ni. Sebelum kita login, saya nak tunjuk satu benda. Kat bawah ni adalah powerful statement daripada Jenny, trusted by universities across the world, termasuk MIT, Oxford, Stanford dan Cambridge. Bukan kaleng-kaleng Boleh sign up dan login menggunakan akaun Google peribadi. Awal dia akan tanya tahap pendidikan, saya akan pilih PhD ni, tapi jujurnya saya tak tahulah apa beza antara ketiga-tiga ni. Next dia akan tanya, what are you writing today? Lagi panjang kita punya prompt dalam ni, lagi bagus dia dapat gambaran apa yang kita nak tulis. Jadi contohnya saya guna yang ni. Boleh nampak kat sini dia kata great prompt. Sekarang ni kita tekan start writing. Immediately dia akan bagi contoh title dan terus dia bagi ayat first penulisan kita. Kita cuba baca ayat cadangan pertama dia. Kalau kita rasa okey, kita tekan accept. Dan tengok lepas ni kita biar beberapa saat, keluar pula ayat kedua. Berantu betul benda ni. Di sinilah terletaknya kekuatan Jenny berbanding dengan apps lain seperti ChatGPT. Boleh nampak kat sini ada reference dan reference dia memang wujud. Boleh tengok kat sini semua details yang ada tentang journal paper tersebut. Ini pula fungsi gempak Jenny yang seterusnya. Ayat pertama tadi contohnya kita highlight dan kita akan dapat pelbagai fungsi lain. Contohnya kita boleh tekan cite dan kita boleh bagi citation lain daripada journal-journal paper yang lain. Boleh tengok kat sini dia bagi contoh-contoh yang berkaitan dengan ayat tersebut. Boleh tekan satu dan dapatlah dia punya citation. Feature gempak yang lain ialah AI commands ni. Kalau kita tekan kat sini ada banyak feature lain korang boleh explore. Contohnya yang saya nak guna kali ni paraphrase dan kita boleh pilih paraphrasing academically. Kalau kita berpuas hati dengan ayat baru ni, kita tekan saja replace selection, dia akan gantikan balik dengan ayat yang baru. Cukup dulu untuk kali ni, kita jumpa di part 2. Kod diskaun untuk premium version di sini.